Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Nur Syahada binti Syahrar Effendi, pemilik nombor matrik A192719. Saya akan membentangkan tajuk Guru yang Saya Impikan. Pembentangan saya akan merangkumi pengenalan, matlamat, 16 kaedah pengajaran utama serta beberapa nilai tambah yang saya rasakan penting dalam membentuk seorang guru yang hebat. Guru adalah ejen perubahan. Mereka bukan sekadar menyampaikan ilmu tetapi turut menjadi pembimbing, motivator dan teladan dalam kehidupan anak-anak murid. Dalam dunia pendidikan masa kini yang serba mencabar, guru perlu kreatif, memahami emosi murid dan fleksibel dalam pendekatan mereka. Matlamat saya dalam pembentangan ini adalah untuk menghuraikan ciri guru impian berdasarkan 16 kaedah pembelajaran yang telah dipelajari dalam kursus ini. Selain itu, tambahan nilai melalui pandangan saya yang saya rasakan penting untuk melahirkan generasi cemerlang. Kaedah yang pertama, syarahan dan khutbah. Guru impian saya mampu menyampaikan ilmu dengan jelas dan meyakinkan. Seorang yang petah berbicara, memberi inspirasi melalui kata-kata dan menyentuh hati pelajar. Kaedah yang kedua, bercerita untuk mendapat ibrah. Mereka bijak menyelitkan kisah teladan atau sejarah dalam pengajaran. Daripada cerita itu, lahirlah pengajaran dan nilai murni. Kaedah yang ketiga adalah halakah. Guru membentuk kumpulan kecil untuk perbincangan ilmiah. Di sinilah lahirnya interaksi dua hala yang lebih bermakna. Kaedah yang keempat adalah menyoal. Guru impian saya tidak takut ditanya, malah menggalakkan soalan. Soalannya mencabar pemikiran kritis dan membina daya fikir. Kaedah yang kelima adalah lukisan dan lakaran. Visual seperti peta minda dan infografik digunakan untuk menjelaskan konsep abstrak dengan lebih mudah difahami. Kaedah yang keenam adalah main peranan. Melalui lakonan, murid dapat memahami sesuatu situasi secara lebih mendalam dan merasai empati terhadap orang lain. Kaedah yang ketujuh adalah demonstrasi. Menunjukkan secara praktikal melalui eksperimen atau simulasi agar murid dapat melihat dan memahami dengan jelas. Kaedah yang ke-8 adalah learning by doing. Pelajar diberi peluang untuk melaksanakan tugasan sebenar yang membina kemahiran serta keyakinan diri mereka. Kaedah yang ke-9 adalah menyentuh jiwa dan fikiran. Guru memahami perasaan pelajar dan menyentuh jiwa mereka dengan kata-kata yang membina. Kaedah yang ke-10 adalah mentor dan pelatih. Guru yang menjadi sahabat jangka panjang, memberi nasihat dan menjadi contoh teladan yang baik. Kaedah yang ke-11 adalah pembelajaran dalam konteks. Guru bijak mengaitkan pelajaran dengan kehidupan sebenar, menjadikan pembelajaran lebih bermakna. Kaedah yang ke-12 adalah mengajak berfikir tentang penciptaan Tuhan. Guru menanam kesedaran tentang keagungan ciptaan Allah, contohnya melalui keajaiban tubuh manusia dan alam. Kaedah yang ke-13 adalah memerhati fenomena alam. Gunakan elemen alam sekitar sebagai bahan pembelajaran untuk merangsang rasa ingin tahu. Kaedah yang ke-14 adalah pembelajaran melalui seni, menggabungkan muzik, puisi dan lukisan dalam pengajaran supaya pelajar dapat mengekspresikan idea secara kreatif. Kaedah yang ke-15 adalah pembelajaran berasaskan masalah, memberi cabaran sebenar untuk diselesaikan secara kritikal oleh murid dengan bimbingan guru. Kaedah yang ke-16 adalah penegasan dan ulangan. Guru yang sabar dan konsisten mengulangi konsep penting sehingga murid benar-benar faham. Selain kaedah-kaedah tadi, saya juga ingin menjadi seorang guru dengan nilai tambah seperti berikut. Guru yang celik teknologi, menggunakan alat seperti Kahoot, Padlet dan Canva. Ini penting untuk menarik minat murid digital masa kini. Guru yang menghormati perbezaan, mereka memahami kepelbagaian latar belakang dan gaya pembelajaran murid. Seterusnya adalah guru yang suka belajar, sentiasa menambah ilmu, menghadiri kursus dan membaca untuk meningkatkan kualiti pengajaran. Akhir sekali adalah guru yang membina komuniti, melibatkan ibu bapa dan komuniti dalam pendidikan anak-anak. Ini melahirkan ekosistem pendidikan yang menyeluruh. Saya ingin menjadi guru yang bukan hanya hebat dari segi kaedah pengajaran tetapi juga memahami keperluan emosi, spiritual dan intelek pelajar. Mereka menyamai nilai murni menggunakan pendekatan tradisional dan moden serta menjadikan pembelajaran satu pengalaman yang menyeronokkan dan bermakna. Dia kata, seorang guru yang hebat bukan sekadar menyampaikan ilmu tetapi menyentuh hati dan membentuk akhlak. Saya berdoa agar kita semua berpeluang menjadi, menemui dan menghargai guru yang sebegini. Terima kasih atas perhatian anda semua. Dengan itu, saya akhiri pembentangan saya. Sekian, terima kasih.